Chiang Mai, dah sampai Chiang Mai. Kita terus ambil motor. Inilah motor kita. Oh. Pak, kita ambil motor dah. Dah prepare. Wah, lagi sebiji. Ni hitam. Tadi biru. Poza 350. ADV. ADV. 350. Maunya. Wah, ni Tok Penghulu nampak. Semangat tak semangat dia. Oh, motor dia mana motor dia? Alamak apa? Poza 350. Untuk besok ride ke 1000 corner bro. Bang, okey bang. Kita sampai ni. Best man. Alhamdulillah. Ini silent mode. Bang, ya. Okey bang, ni. Okey. Like okey. Sama. Ini buat modal bang. Abang. Motor je bang. Okey. First time bawa Poza. Kita buat motor kat silent lah kat lawak je. Ini kita try insya-Allah. Dah. Okay, ini first time sampai Chiang Mai. First impression okay. First time. Itu first time. First time naik motor. Jalanan tadi okey bang dari KL. Semua okey, semua cantik. Cuma delay sikit lah, delay. Biasa bang. Kacau lah. Okey bang, sama juga best bang. Perjalanan terbaik bang hari ni. Handset dah dapat dah? Dah, semua dah. Handset dah connect kan? Dah, semua dah connect. Ini Johor mari malam besok game. Ya, betul. Johor JDT. Jangan boleh lepas Chiang Mai tu. Apa kita tengok bola ni? Itu rahsia dia tu. Terbaik, venue terbaik. Apa nak cakap kawan-kawan tu? Ya. Itu punya ride ni. Untuk besok pagi kita safe ride, kita relax santai-santai. InsyaAllah boleh habiskan 1000 corner ni dengan selamat. Alright. Depan. Lebih dah beli. Betul dia tu. Uish. Tengok. 99 Oh ni memang dah abang buat baju Gojek ni bang. No. He from Indonesia. Oh, kita punya guide ni bang. Assalamualaikum. Alhamdulillah hari yang kedua. Kemarin kita flight delay dan ambil motor dan semalam just crazy lah. Okey, hari ni kita agak tough dan lusa lagi tough. Untuk ride 1000 corner ni bukan ride pergi Bali macam kita pergi dulu relax santai-santai tak. Ini memang adventure. Sebab tu dipanggilkan 1000 corner. Actually bukan 1000 corner. It's more than 2000 corner. So corner kita ikut kita punya space kita. Jangan kalau kata orang depan tu laju, kita nak try nak follow, nak lawan, nak overtake dia, tak payahlah. Benda tu yang motor ni badan saya dengan berat dengan badan ni semua saya boleh lari 15. Tapi di 1000 corner taklah lari 1000. Ni apa ni jalan straight road tu. Boleh kejar-kejar lah kan. Okey, kita sehari first checkpoint semua apa motor ada phone holder. So tak ada reason kata macam tersesat ini. You all pun semua ada roaming, ada SIM card siam on. Dia punya first doi etanon. So kita nak masuk lagi kita kena dia actually is a national park. Kita kena bayar lebih kurang 300 baht untuk seorang untuk masuk. So it's very nice place, sejuk semua tapi harganya sejuk lah. Kita nak pergi puncak ke apa? Puncak. BO di Dia baik. So kalau siapa dia nak lagi. baik pergi kafe dia. Ni apa ni Zali dengan Izam dia buat mesra home. Jaga orang tua-tua. So kita memang saya pun terlalu respect dalam benda tu kan. Sebab saya duduk dengan mak saya pun 5 hari pun dah peninggal kadang. So dia boleh jaga bukan darah daging, jaga tu boleh jaga tapi perangai tu kan. Anak kita bagi kita marah ni kan orang luar. So apa ni Saif ni dia beli motor saya JC. Terima kasih lah join sekali kan. Saiful sekali dengan si Faiz. So Abang Azizi dia duduk Ipoh. Saya pun tak tahulah dia ada bisnes apa kedai makan ke apa tak boleh nak ni. Tu ni Kak duduk Penang, kalau Penang PBM carilah dia kan. Si Faiz selalu ini baru ni ikut saya pergi Morocco, dia ada kedai makan di si Tulang Cafe. So kalau pergi Johor singgahlah kedai dia, seafood memang the best.
Kalau tak best, saya cakap tak best lah. Ini memang the best. Ini yang day yang kedua. Kita daripada Chiang Mai, kita akan bergerak pergi ke the north mountain. Paling cantik sekali di Dua Itanon. So and then after that kita akan pergi Mae Hong Son. So jalan kona insya-Allah dengan kita ada kapasiti lebih kurang dalam 9 motor, 8 motor Koja dan 1 ADV. ADV ni saya nak try. Tu pula buat boleh jatuh pula. Aduh. Betul lah, bawa kita lagi. Kan ini. Just kejap round-round je, pusing-pusing. First checkpoint, Don Pranon National Park, the roof of Siam. First checkpoint. First checkpoint, 6. Sekarang kita berada di Dua Itanon checkpoint. Kita beli tiket untuk nak masuk ke National Park. Then so lebih kurang dalam what we call this, dalam 36 kilo, lebih kurang 1 jam lah. Kona. So kita akan berhenti satu lagi checkpoint untuk tangkap gambar, and then after that pergi terus ke atas ke pusat kawalan radar. Sawadikap, 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 sampai di Mei， sampai di Mei， sampai di 多金多彩有爱有跟随。Tadi kata nak ambil gambar. Cari tempat sejuk. Sejuk ni bang, tengok ni bang. Ni bang, 16 darjah Celsius bang. Puncak tertinggi di Thailand. Kita dapat sampai ke puncak tertinggi di Thailand, 8,000 kaki tingginya. Dan sejuknya, tengok ni, 16 darjah Celsius geng. Alhamdulillah. Inilah nikmat kebesaran Allah. Mana sejuk ni Genting? Sini lagi sejuk. Genting 21, 20. Inilah apa. Ini 16 bit. Ni. Kita menikmati kebesaran Allah SWT, keindahannya, kenikmatannya. Inilah dia. Alam ciptaan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berjalan sikit lah. Hai, asal seorang-seorang kat sini? Kau ni lah. Sejuk ni kak? Yalah. Kat atas sejuk ke? Sejuk. Apa ditulis kat atas tu kak? Atas tu. Selamat datang Thailand. 没关系买回来，开心地在，不行就说买单，想转台语我们一起说起来。萨瓦迪卡，萨瓦迪卡，萨瓦迪卡，撒拜的美，撒拜的美，撒拜的多金多彩有爱有跟随。萨瓦迪卡，萨瓦迪卡。萨瓦迪卡，撒拜的美，撒拜的美，撒拜的只要开心，谁去管他谁是谁？泰兰的沙滩，泰兰的海，泰兰的夜晚很精彩，泰兰的酒吧特别的烈，泰兰的大象也熬夜，泰兰的情，泰兰的爱，泰兰的热情，我们一起泼起来呀，泼起来！直走独白。说转就说了塞 ，Sorry 口头没关系，买边来，开心地在，不行就说买单，帅哥美女一个更比一个乖。萨瓦迪卡，萨瓦迪卡，萨瓦迪卡，撒拜的美，撒拜的美，撒拜的多金多彩有爱有跟随。萨瓦迪卡，萨瓦迪卡。萨瓦迪卡。
萨瓦迪卡卡卡卡卡卡卡卡卡，撒拜的美，撒拜。我们的ubi soup, ubi soup. 我们的ubi soup. Jangan bergaduh anak-anak sekalian. Berbaris, beratur. Tahu lapar. Anak yang ni senyum sikit, tak ada depan rezeki. 萨瓦迪卡卡卡卡卡卡卡卡卡，撒拜的美，撒拜的美，撒拜的多金多财又爱又跟随。萨瓦迪卡，萨瓦迪卡，萨瓦迪卡卡卡卡卡卡卡卡卡，撒拜的美，撒拜的美，撒拜的只要开心谁去管他谁是谁。Kampung itu. Okey, alhamdulillah sekarang kita berada di Pacucak, kan. On the way Nabi Pai. Kawasan ni nama Pacucak. Kita kena ikut Operator, kita bawa map sini. Kawasan ni Pacucak nama dia. Dia makan keledek ni lah. Sebab Entahlah, enjoy. setahun tak bawa motor kot. Oh ya ke? Baru- Kak bawa hebat lah kak. Ni baru nak keluar daripada kampung ni. Oh ya ke? Masuk kampung balik. Masuk kampung balik. Biarlah kak. Layan, kita layan, semua enjoy. InsyaAllah. Best. Alright. Abang tu sama Tak ada lah perasaan. kita. Sekarang ni perasaan tak ada. Perasaan tak ada bang. Tak ada perasaan. Bang jangan teruk sangat bang sama tak ada perasaan bang. Tak, cerita dia, Ha? dia tetap kena panggil kak sebab dia muda lagi. Saya tua pada dia. Ya ke? Itu je perasaannya. Tak ada perasaan. Tak jadi Abang Long lah macam ni. Perasaan Kak Long. Maknanya kali ni Kak Long, kita berpindah kepada Kak Long lah. Cakap kalau. Pangah lah ni. Tak. Butir Pangah. Pangah. Tu. ni ride 74 rupanya. Ni acu. Acu ke? Saya balik tengok muka acu. Macam gampang. Macam orang Pahang asli ni. Oh ini pure ni. Pure ni. Tengok. Sok okok. Paling bonsu ni orang paling bonsu. Oh. Tak terkata. I guess je lah. Tak terkata cantik Walaupun- pemandangan ke sedap geledek tu. Sedek kedap, pemandangan cantik, tapi dah mula letih dah. InsyaAllah malam ni kita dapat massage, kita sama-sama Segarkan badan. Segarkan badan. InsyaAllah, insyaAllah. Malam ni bang eh? Malam ni Baik bang. Sekeping dua kata? Sekeping dua kata Alhamdulillah hari pertama kita ride sampai 405 km. Abang set lah. Set. Saya lupa lah abang nak set 400 lebih kilometer. sekarang. Semua Untuk hari selamat ni? Alhamdulillah. Untuk hari ni saja. Okey bang. Cantik bang. Puas hati lah. Puas hati. Nak naik lagi ke? Kona macam ni? InsyaAllah. Kona macam ni? InsyaAllah. Seronok nak bawa motor sendiri kan? Betul. Motor sendiri lagi best kot. Fikir dua kali. Dia akan 3 tahun dia akan melobikan cerita tu. Mencanangkan cerita. Kalau dekat sertifikat yang 1000 corner tu kan, dekat situ dia bawah tulis kecil tu, memotong Wendy di 1000 corner. Dan dalam kurungan mah ia adalah sejarah. Ia adalah sejarah. Sejarah. ผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีติดอกชอบใจสาวๆเมืองไทยเนี่ยก็ดูสวยดีชอบไปเที่ยวพัทยาเดินไปเดินมาเจอแต่ของดีๆไทยแลนด์แลนด์ออฟสมัยก็รักชอบใจ very happy ชอบตุกชอบเที่ยววัดติดใจแล้วครับไม่อยากกลับแล้วสิชอบตุกชอบเที่ยววัดติดใจแล้วครับไม่อยากกลับแล้วสิชาและไม่อยู่เมืองไทยและสนุกสุขีและไม่อยู่เมืองไทยชาและไม่อยู่เมืองไทยและสนุกสุขีและไม่อยู่เมืองไทย Cepatlah bang. Ambil semalam ada happy. Dengar. 1000 corner. Hari kedua kita akan meneruskan perjalanan kita dari Pai, kita menginap di Diamond di Pai, menuju ke Chiang Rai. Di sana kita akan jumpa dengan Golden Triangle dan jumpa dengan kaum asli di sana. Okey.
Itulah dia pencuri kita. Malam sepatutnya kita tidur di Nosong, tapi masa masih banyak dan kita teruskan lipai. So lipai ni ending ni happening sikit lah. So hari ni kita akan bergerak lebih kurang 330 menuju ke Mesai sepadan Burma dengan Laos. Kan? So cornering lebih tajam lagi, so make sure everything. Tengok jangan terlalu slow lah kat belakang. Kalau jalan straight tu laju sikit. Kan? Then lepas ni kita akan berhenti stop breakfast lah. Lebih kurang dalam 60 kilo. Kalau kita berhenti kat sini stop, sana pun nak kena stop lah. Sebab dalam perjalanan tak ada makanan Islam. So hanya situ dah kita makan, dah siapa yang kuat makan macam baju Ali yang kuat makan dengan ni apa manager Ali please prepare roti air susu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan kita, Tuhan Maha Pelindung. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu kami ya Allah, dosa kaum keluarga kami ya Allah, dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami akan meneruskan kemusafiran kami ya Allah ke tempat yang lagi jauh ya Allah, untuk menikmati keindahan alam-Mu ya Allah, untuk mensyukuri kenikmatan alam-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah perjalanan kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk terus sampai ke destinasi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah perjalanan kami ya Allah. Hindarkan dari segala musibah dan barang-barang bahaya di sebelah halangan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau semua perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma fi syai'in fil ardi wa fis sama' wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dia kata tu karaoke dia bawa, kapal terbang dia bawa. Okey, alhamdulillah hari ni hari yang ketiga. So kita hari ni kita akan ride pergi ke Mesai. So with the more corner and then the sharp corner. So harapnya semua kawan-kawan berhati-hati lah kan. So perjalanan lebih kurang 330 kilo dah 7 jam. Jauh je bang. Jauh ni apa yang kita dapat dengan motor ni? Selain daripada ini merupakan satu daripada exercise fizikal, exercise minda, menjaga ketahanan tubuh badan kita. Yang paling penting sekali ialah kita mensyukuri nikmat Allah yang mewujudkan alam semesta yang indah ini. Itu yang paling penting sekali, kita syukur kepada Allah.
Sakit tu. Money. Sakit betul. King. From Malaysia. Yang from Malaysia. Selain darimu, biar ku Pandai tu ya Ribon Indah. Saya bagi kat Saim, saya lubang lagi. Aku dah lah tak tahu menyanyi. Dah je ada. Yuk, sumbang sikit. Saya tak tahu lagu ni. Semuanya ikhlas. Saya tukar balik dulu. Kerana cinta, biar aku dianggap gila. Makan dulu. Ni chicken. Asal ni kuat. Gojek Indonesia kita tak nak support. From Indonesia, Mat Kuda. Gojek is always the best. Can you say something? Oh, sorry. Mute. Are you mute? Thank you very much. We love you, Mat Kuda. We love you so much. Tak kenyang, 2 pack yang terdarah atas motor tadi. Demi kejayaan, berdiri sejak mula cabang berusaha. Nak ayam nak. Di mana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. You read this. Overland. 4,400. Okay. One address Honda. Yeah. Oh, ini dibaca dekat. What is this? Pai. Oh, pai ya. Pai. Cup. Golden triangle. Long neck. This one apa entah? Maclong. 1000 sampai Maclong. Kota siapa di dompetmu? Yang buat kamu diam begitu. Sayang, jawab atau kau pergi sayang. Berkata rindah semua apa mahu siapa dirinya. Tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungi lagi. Ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, tak ngerti aku. Sekarang katakan selamanya. Betul? Okay.
Mari kita, mari. Okey. Okey, Mamat pula. Cepat. Mamat time-time dah nak bisnes bagai pula dah. Time ni lah nak tap dah. Ada ambil orang nak. Semua ada A, B, C, D, E, F. Tak ada sampai F. Semua vitamin ada kan? Semua vitamin ada. Untuk kelegaan dan kesegaran sepanjang perjalanan. Air apa? Dia kata all you need. Vitamin. Serat. Tak tahu air apa. Saya terjemahkan. Ni Korea. Okey. Ni Thailand ni. Apa maksudnya? Maksudnya air blueberry no sugar. Ada 1000 vitamin C. Duduk untuk sendiri lah. Okey. Kasut diri je. Terus tarik. Apa? Nak kena tarik ni. Nak air je. Mana orang? Ada orang, kita je. Kita je bang. Kita je. Kita je nampak kaya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertama-tamanya kami melapaskan kesyukuran kepada-Mu ya Allah. Kerana Kau telah melindungi perjalanan kami ya Allah. Kau rahmati perjalanan kami ya Allah. Kau selamatkan perjalanan kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, kami mohon sekali lagi ya Allah, Kau teruskanlah nikmat-nikmat yang Kau berikan pada kami ya Allah. Selamatkanlah perjalanan kami ya Allah sehingga ke akhir destinasi kami ya Allah, sehingga kami pulang ke tanah air ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa rakan-rakan kami ya Allah, dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami akan meneruskan perjalanan kami ya Allah untuk bermusafir di tanah-Mu ya Allah, untuk menikmati keindahan-Mu alam-Mu ya Allah, untuk mensyukuri kenikmatan kealam-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad subhana rabbika ma yasifun wa salamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekarang kita berada di border Myanmar.
So lepas ni kita pergi border Laos pula. Ini Mae Sai. So nak ride bulan depan. 13 hari lah. Ini kita fly and ride. Burma. Kami nak ke border Myanmar. Last 2017, sekarang adalah sikit perubahan. Saya ni ada kawan kotak sunyi. So welcome to Myanmar. Laos. Kami kata cok masuk rumah ini. Sekejap je lah. Banyak tak di pos dia? Banyak. Kembali cara ambil gambar ini hari di utara Thailand. Saya nak juga The northernmost of Thailand. Jadi nak lagi kah? Kak, yang lebih-lebih kat ambil gambar kak. Celah-celah ni pun ada. Celah-celah ni pun ada. Semua nak bergambar. Nampak? Burma di sebelah. Itu dia, Burma di sebelah. Republic of the Union of Myanmar. Bang, setting nak balik Malaysia ke bang? Ha? Setting nak balik Malaysia. You are not my heart's desire, my soul's eternal fire. In your arms I feel complete. Our love will never retreat. The stars above shine down on our love that's known. Macam Memang Orang kampung dah tahu lah. Mai tak ada gila tu. Kita nak tapi dah. Lepas mana mati dia. Apa perasaan kau? tak tahu bang. Apa saya mapi apa bahasa aku lepas makan sudah. Aku dapat makan sudah. Bagus je brother. Pantau sampai berhenti lah kena. Tapi nasib baiklah. Tidak kita pun lapar kalau dia makan. Abang cakap apa tahu? Ini tak begini, dia bawa kita tempat gajah dengan rimau. Kat teping banyak benda tu. Tadi kalau tak dok tadi kita bagi bos kita lah. Bayangkan aku tak pergi sampai. Tak. Min cakap macam ni tadi. Randy kata tak pergilah tempat tu, orang terus tak ada kan. Tak apalah, kita pergi balik semula lah lepas ni, kata. Merajuk? Kalau tidak ada orang merajuk, oi. Siapa pusing ah? Sini nama Mering. Mering. Yang tadi kita makan tempat cantik. Orang main pun semua mering. Yang tempat makan kita makan. Ini kita daripada Chiang Mai, pusing sini. Sampai yang ni kita ambil sikil tu. Kemudian kita pusing. Kita turun kat tepai. Kita tepai. Macam ni lah. Oh, kita daripada sini kan. Tapi terus kita pergi pai kan. Kita cross kan. Ha? Ada puas hati? Tak. Kita terus lepas tu. Kita ni lepas ni sini. Dua ni kan. Lepas tu tengok peta belakang. Tapi yang pergi ni Chiang Rai ke semua Chiang Mai? Chiang Rai. Apa dia? Kita Cerai yang kita makan tadi. Tak bukan ni kalau kat sini. Ni cerai kat sini. Kita dah Duk dan diam. Yalah, tak kat sini Chiang Rai kat mana Chiang Rai? Tak ada tulis awak cip tak tulis. Boh lang kali Chiang Rai, dia pun tak tahu.
Dah kali buat baju bos Chiang Rai, nanti orang tanya senang. Hari ini adalah hari yang terakhir 1000 corners bersama dengan Overlanders daripada 25 hingga 29. Hari ini kami menginap di Dusty Princess Chiang Mai, satu tempat yang nyaman, satu tempat yang selesa, dan di sini juga dekat dengan night market. Kita tadi baru lepas shopping buah-buahan, baju-baju dan semua. Roro Market pun dekat juga dengan sini. So ini adalah satu perjalanan yang sangat mencabar tetapi sangat enjoy. Okay, terima kasih Overlander. Next time kita ride lagi dan kita borong lagi. Terima kasih. First time ni. Kalau ada lagi saya nak lagi. Ya ke? Memang seronok. Ya, saya tak puas hari ni. 1000 corners adalah menguji kesabaran, kekuatan fizikal dan yang penting sekali ialah kekuatan minda. Kerana kita melalui lebih 4000 corners. Secara purata 1 kilometer 10 hingga 12 corners. Itu adalah cabaran yang paling kuat yang menjadi cabaran kepada kita. Main dia kesabaran. Kesabaran, kekuatan mental dan fizikal. Jadi saya nak ucapkan terima kasihlah pada Abang Wendy kita kerana dengan usaha dia dapat kita semua bersama-sama dekat sini merasai pengalaman yang saya rasa cukup terbaik lah. Abang Wendy pun planning dia, cara dia pun dapat menyatukan kita semua. Perjalanan kita pun selamat, tak ada masalah, capai tempat tujuan, selamat pergi balik. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih bang. Okay, bye. Nanti kita ride lagi bang